Manfaat dia apa? Sikit saja. Mungkinlah minum arak tu dia hilang stres. Hilang dia tak fikir dalam masa tempoh 5-6 jam tu. Sedang-sedang tu dia lagi banyak masalah lepas tu. Kena zaman ni tengok muka bini dia pun lebam, dia pun nombor semalam. Tu dia lagi banyak masalah. Demam. Satu masalah dia nak hilang satu masalah. Hilanglah masalah tu. Lepas tu mai lagi berlambak masalah. Itu ada manfaat. Allah Ta'ala tak nafikan, ada manfaat. Macam kita hari ni guna juga dalam rawatan kita ni yang berbentuk dadah yang mengkhayalkan. Nak bagi apa? Hilang rasa sakit tu masa duk buat rawatan. Ni yang kes-kes yang memang masalah yang besar lah. Tambah lagi kalau nak buat operation, bius saja tak sedar apa. Dan ada yang bagi makan ubat supaya dia hilang rasa sakit. Itu manfaatnya sedikit. Tapi tak apalah, duduk atas katil tak boleh buat apa dah, duduk dirawat tak pergi mana dah. Yang duduk sihat elok, pergi gagah bagi mabuk juga, yang ni masalah. Itu maksudnya ada manfaat mabuk ni. Manfaat mabuk ada, tapi sikit dan diguna pada tempat yang sesuai. Tetapi kata Allah, dosa keduanya itu lebih besar daripada manfaat. Dah mula menggunakan perkataan dosa. Dosa lebih besar daripada manfaat. Daripada ayat ni sebenarnya sahabat-sahabat Nabi dah mula meninggalkan arak. Minum arak dosa lah. Ni dah mula rasa tak patut aku. Dah nak arak pula, nak beli pula mahal. Tu antara apa yang saya lihat baguslah yang hari ni kita tengok dalam proses pengharaman ataupun kita kata istilah haram ke apa untuk jual rokok ni dibahaskan di Parlimen tu kan, apa nak tutup terus jualan rokok kan. Dulu dia buat cermin depan nampak semua rokok, lah ni masuk tutup semua. Tapi ada jenama, ada harga. Kalau dulu masuk je kedai apa pun rokok tu dulu nampak. Pentingnya hidup kita dengan rokok. Siapa hak tak pering nak beli pun ingat coklat apa nak beli. Tengok kokok beli coklat tu boleh derma kat orang yang sakit kat gamak tu, kat gamak kanser kan. Gamak kanser lah, gamak kanser apa ni, paru-paru lah apa semua. Dulu masa mula-mula dia kotak saja, tak ada apa, kotak saja. Lah ni dia bubuh gamak-gamak yang memberikan peringatan. Tapi duk isap situ lah. Sebab apa duk isap? Sebab ada orang jual. Ada kawan saya, dia kata aku beli rokok ni bukan apa, sebab aku nak derma kat dia korang ni. Dia kata dia seronok melawak lagu tu. Dia kata aku nak derma kat kawan ni. Tu yang dia aku ni. Itu dia pun jawab, kata sebenarnya isap rokok ni boleh. Yang penting kita isap dia, jangan dia isap kita. Kita pun pening jawapan ke mana ni. Tu orang duk main bahas kok. Ilmu akal dia, mantik dia, nak membolehkan apa yang dia lakukan. Hari ni cermin apa pun tak ada, semua tutup. Tanda harga saja ada, dan kemudian ada jenama rokok saja. Tapi masih ada. Nanti kelamaan mungkin sampai satu masa tak ada tu rokok. Rokok ni jadi barang dagangan yang haram, yang barang pelik, yang tak pernah dijumpa oleh generasi yang akan datang. Satu benda yang baik. Kita kena sokong ni. Sehingga kan kalau nak jual tu pun kena buat peluang laci ke bawah, kena tengok ke kanan. Dia macam jual racun dulu lah ni, jual racun ada lesen tu dia dengan lampu lilak apa semua seronok jual racun sebab apa ada lesen.